Okey, sekejap saya share slide. Boleh nampak tak? Boleh, Cik. Okey. Buka mic, buka mic ni, buka kamera. Okey, boleh dengar dan nampak slide tak? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi PMJ kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu pada malam ni. Okey, tajuknya resit terbang, resit hilang duit terbang. Okey, nampak macam apa tu kan? Tapi sebelum saya mulakan tu, boleh tak saya tahu berapa ramai kat dalam ni usahawan ataupun ada yang bekerja sendiri? Boleh tak type 1 dekat ruang komen kalau usahawan? Saya nak tahu je ada ramai usahawan ke, ramai yang bekerja sendiri ke. Sebab bekerja sendiri pun penting juga pengurusan dokumen ni kan, untuk submit borang cukai. Jadi borang cukai ni dah musim-musim dia lah. Musim bulan 6 ni dah start lah untuk kita buat submission perniagaan, submission cukai perniagaan form B. Jadi Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih yang komen reply yang satu-satu. Okay, ramai jugalah usahawan. Jadi hari ni saya nak kongsi more kepada usahawan lah. Dua-dua pun ada. Dua-dua pun ada, bagus juga. Jadi apa yang penting, apa yang kita boleh buat, sama-sama kita buat dan baiki. Sebelum saya nak share pasal tentang apa dokumentasi perniagaan ni, saya ada terfikir untuk buat perkongsian percukaian. Tapi bila saya tengok balik slide saya tu, macam 2 jam pun tak cukup masa. Okay, sebab topik cukai ni dia kompleks. Dia sangat besar. Jadi kita tak boleh buat sharing yang santai-santai. Jadi saya fikir apa saya nak share selain daripada teks punya ni. So saya review balik. Klien-klien yang masuk ni apa masalah diorang. So walaupun berbeza industri, masalahnya sama je semua. Masalahnya tak cukup dokumen, receipt hilang, invoice tak ada, bank statement tak jumpa. Nanti saya cari, macam tu lah biasanya. So saya fikir-fikir, okay lah, topik ni mungkin lebih santai dan lebih kena kepada jiwa-jiwa usahawan. Sebelum saya pergi lebih, saya perkenalkan diri saya lah. Okay. Nama saya Nur Ashri Binti Salim. Saya berkelulusan degree dalam perakaunan. Alhamdulillah tahun lepas saya baru je graduate master dalam IT entrepreneurship di bawah kerjasama Skit Mara dengan UTM. Okay, November tahun lepas lah baru habis master saya. Okay, untuk pengalaman kerja saya share sikit lah sebab saya nak tunjuk dekat semua usahawan yang different industry, ada different flow, different documentation, tak sama. Tak sama cara kita menyusun dan kumpulkan data report untuk perakaunan ni. Jadi saya bermula kerja dengan audit junior dekat auditing firm. Kemudian saya sambung kerja sebagai account executive dekat Big Pharmacy. Masa ni saya ingat lagi, masa ni masa COVID.
awal-awal COVID dulu. So industri yang tengah hype masa tu adalah healthcare kan, healthcare dengan farmasi memang sangat-sangat ni lah permintaan tinggi. Jadi saya dapat kerja dengan Big Farmasi, masa tu nama dia My Pharmacy. My Pharmacy. So saya diberi tanggungjawab untuk menjaga Southern Region. Southern Region punya outlet iaitu Johor. Seluruh negeri Johor punya outlet Big Pharmacy. Okay, kemudian selepas beberapa tahun saya rasa saya ni berminat. Saya nak sangat menceburi bidang F&B. So saya suka bidang F&B ni. Saya pun apply lah kerja Tea Garden. Siapa pernah makan Tea Garden? Tea Garden ni Chinese restoran halal. So documentation halal, documentation kita bukan buat accounting, kita jaga dokumen account saja. Dokumen pensijilan halal, pensijilan apa-apa sijil SST ke apa benda, semua dokumen kita kena tahu. Jadi untuk Tea Garden ni saya belajar banyak benda. Nak simpan lebihan beras, stok beras kan, sebab dia outlet banyak. So dokumen nak jadikan dia kilang, nak simpan stok minyak masak yang banyak sebab diorang ada banyak outlet tu, semua ada banyak-banyak dokumen yang kita perlukan. Dan currently saya bekerja sebagai finance executive di Developers Hub Sdn Bhd dan juga seorang usahawan yang memberi servis perakaunan dan pencukaian kepada SME sekitar kawasan Johor lah buat masa ni. Okay, hari ni saya sama-sama nak share apa yang saya tahu dan sama-sama saya yakin usahawan-usahawan ni pun mungkin lebih kan. Saya ni baru setahun 2 je jadi usahawan. Jadi yang ada kat dalam malam ni, Google Meet malam ni kan, ada yang usahawan mungkin dah lebih 10 tahun, dah ada banyak pengalaman. Dah ada naik turun macam-macam, dah boleh kita kongsi sama-sama ya. Okay, untuk slot saya kongsi apa yang saya tahu, insyaAllah. Okay, kenapa tajuk ni pada saya penting? Sebab untuk bisnes, dokumen adalah bukti transaksi sesuatu perniagaan tu. Okay, macam mana kita nak cakap saya berniaga? Awak berniaga apa? Invoice tak ada. Kan? Kita tanya invoice, nantilah awak bayar je dulu. Invoice tak ada, payment voucher tak ada. Kita minta receipt tak ada. Kita minta bank statement pun tak simpan. Bank statement kena call bank ke? Macam mana tu? Kalau bank statement pun tak ada, macam mana awak nak bagi kat outsource ke accounting atau freelance accountant untuk buatkan cukai kan? Data-data kat kita, hai puan, Puan Kin awak buat account ke? Saya nak bayar cukai ni. Okey lah, boleh tak bagi saya dokumen perniagaan lah, file invoice, payment voucher. Saya tak ada semua tu, saya ada bank statement je. Saya ada bank statement je. Awak rasa accountant, freelance accountant ni dia boleh buat magic ke? Tak boleh. Kita pun perlukan supporting document untuk kita record semua transaksi bisnes tuan-tuan dan puan-puan. So kalau tak ada apa-apa, kita nak bantu macam mana? Kita nak tolong macam mana? Kita nak sediakan laporan keuangan tu macam mana? Tak ada supporting document yang kita boleh check. Kita tak boleh nak retrieve macam mana, check macam mana kan? Tak nampak. So dokumen adalah penting. So kalau saya tanya usahawan kan, kalau sebelum-sebelum ni lah saya selalu tanya usahawan, apa aset perniagaan kan? Perniagaan encik. Dia akan cakap lah, sales saya lah, duit kan. Sales and marketing adalah aset perniagaan. Ada yang cakap macam tu. Ada yang cakap produk saya lah. Produk saya ni aset saya. So payah saya bangunkan satu-satu produk ni, dia lah adalah aset saya kan. Kalau untuk dari segi sudut keuangan, dokumen ni lah aset dia. Dokumen ni lah aset segala-gala untuk dari sudut keuangan. Saya berminat nak cerita pasal ada yang lalu lalang dekat Facebook saya kan. Dia macam business coaching lah. Dia kan cakap macam sales ribu-ribu tapi bank account kosong. Macam tu lah, lebih kurang ayat dia catchy macam tu kan. Buat apa dia buat ayat macam tu? Sebab kebanyakannya usahawan kecil lah, industri SME ni, dia
merompak duit syarikat, ataupun macam mana saya nak cakap, dia bukan merompak, dia ambil duit syarikat sewenang-wenangnya lah. Maksudnya baru 1 hari bulan ambilan, 7 hari bulan ambilan lagi, 11 hari bulan ambilan lagi. Jadi maksudnya kita panggil dia ambilan lah kalau dalam terms accounting kan. Tapi dalam Facebook punya posting tu dia tulis anda usahawan yang merompak duit syarikat. Saya rasa macam macam kena lah dengan macam nak hookkan usahawan untuk baca kan. Memang betul sebab bila cash flow tak terjaga, memang betul endingnya sales 100,000 pun bank account tetap ada berapa sen je ataupun berapa ribu saja kan. Tak selari dengan apa yang dia jana lah. Maksudnya sale dia tinggi tapi at the end current asset dia ataupun bank balance dia sikit. And kat situ kita nampak cash flow management dia sangat tak okey. Okey ke? Kalau laju ke, tak faham ke, ataupun saya minta maaf lah sebab saya banyak-banyak terms yang guna ni, saya akan campur bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebab saya dah terbiasa dengan term macam laporan keuangan, means income statement, balance sheet ataupun apa-apa benda terms account ni kan. Saya susah sikit nak sebut aliran tunai kan, cash flow. So, siapa yang tak faham boleh je masuk dekat komen ataupun dia jadi macam saya susah sikit kalau nak translatekan ke bahasa Melayu benda-benda yang dah selalu kita pronounce dalam English lah. Maksudnya saya rasa semua faham je kan. Okay. Next Okay, ada 2 jenis bisnes. Nampak tak apa tu gambar tu? Yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Saya nak tanya tuan-tuan, yang kanan ke yang kiri? Usahawan-usahawan yang ada dalam grup malam ni. Yang kanan, yang kiri tu nampak elok dia filingnya. Warna hijau, warna kuning. Kan? Yang sebelah kanan tu nampak apa? Nampak serabut, nampak messy, nampak macam tak terurus. Tapi saya nak bagi tahu, kebanyakannya lah SME yang hantar setahun punya dokumen dekat kita untuk buat. Kebanyakannya yang saya terima adalah yang belah kanan tu. Dia masukkan semuanya kat dalam plastik. Dia bungkus, dia bagi. Nah, ni lah receipt saya. Dengan dia bagi bank statement. Bank statement elok lah dalam file. Tapi receipt dia masuk dalam plastik. Elok tak macam tu? Betul ke cara penyusunan filing macam tu? Kita compare dulu kanan dengan kiri. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan kalau jadi accountant, tuan-tuan nak yang mana? Yang mana yang senang untuk kita kira? Untuk kita bantu kira? Sebab bila bagi dalam plastik, rekod pula untuk 1 tahun, 12 bulan. Kadang-kadang saya ambil masa sampai 1 hari duk belik dia punya receipt je. Belum buat pengiraan lagi. Ni nak asingkan ni, Januari, Februari. Belum lagi receipt-receipt yang pakai thermal print tu kan. Nanti tahu-tahu dah hilang dah. Tarikh tak nampak, amount pun tak nampak, tak jelas, hilang lah. Dia makin pudar kan. Sebab dah bulan Januari, dah bulan Mac tahun depan baru dia hantar dokumen dekat kita kan. Lebih kurang lah Mac, April kadang-kadang baru hantar. So banyaknya yang awal-awal tahun tu dia dah hilang dah. Dah tak nampak dah. Macam mana nak record kalau tak nampak? Macam mana saya nak buat? Ni perbelanjaan apa ni? Macam mana saya nak key in dalam accounting? Kalau receipt-nya dah blur, kosong-kosong gitu. Jadi penting kita buat pengurusan dokumentasi ni, pentinglah untuk perniagaan kita. Kita buat untuk diri kita dan bisnes kita. Bukan untuk orang lain. Kan? Kita buat filing, susun kemas-kemas untuk kita juga. Kita record betul-betul, kita juga yang tahu bisnes kita ni untung ke rugi. Kan? Bila kita tanya, macam mana sale tahun lepas? Boleh lah. Sebab apa jawapan boleh lah? Macam tu lah. Sebab kita pun tak tahu tahun lepas bisnes kita ni dalam keadaan apa? Naik ke? Turun ke? Kita sendiri tak pasti. Kita tahu besok kita pergi berniaga.
Esok kita meniaga. Kan? Kalau kita buat dokumentasi, kita key in, kita tahu pengurusan keuangan kita ni betul ke tak ke, kita jelas apa yang kita buat, kita juga yang dapat manfaatnya. Kan? Aliran tunai kita bagus ke tak bagus ke. Kan? Tiba-tiba je contohlah pergi taklimat, marah ke, tekun ke apa-apa. Kita ada grant untuk usahawan wanita banyak RM5,000. Okay. Yang kita perlukan adalah income statement 3 tahun yang lepas. Okay. Kalau kita ada, kita potensi tak untuk dapat grant tu? Of course. Tapi kalau kita tak buat, tak kira, alah ni tak apalah, saya meniaga kecil-kecil je lah, itulah inilah. Bermula dengan benda-benda lah tu kan. Kita yang terlepas banyak peluang-peluang. Nak mohon pembiayaan, nak kembangkan bisnes kita nak pergi bank, kita nak buat loan ni. Bank minta apa? SSM. Bank minta apa lagi? Ternyata keuangan. Kalau Sdn Bhd lagi lah, audited financial report lagi dia minta. Kalau enterprise mungkin dia hanya minta penyata keuangan dan bank statement 6 bulan ke belakang macam tu lah. Tapi kalau Sdn Bhd, documentation dia lagi ketat, lagi kena jaga. Okay. Kalau kita buat dokumentasi, kita kira, kita susun, kita tahu apa yang kita buat, kita sendiri boleh tahu. Oh, dia laku 100,000 ni. Boleh dah nak tambah lagi satu branch dekat Kota Tinggi. Kan? Kita boleh buat keputusan yang lebih bijak. Sebab kita ada record data tu. Kita ada the numbers. Kan kita main buka biji mata hari ni. Oh, buka je lah lagi 2 branch. Kota Tinggi 1. Dekat mana lagi? Tangkak 1. Buat keputusan ikut suka. Akhirnya nanti tu tutup. Jadi apa yang jadi kepada bisnes yang tak mengurus akaun dengan pengurus dokumen dengan baik? Biasanya apa? Kita tak tahu untung ke rugi kan. Ada satu klien saya tu, saya dah siapkan accounting dia, saya cakap lah, cik, bisnes cik tahun lepas rugi hampir 100,000 sebab dia sibuk tengah set up lagi satu car wash lah, masa tu car wash. Hampir 100,000. Dia pun macam, oh banyak yang rugi. Kenapa lepas setahun baru dia tahu dia rugi sebanyak 100,000? Sebab lepas tahun baru dia buat account. Lepas tahun baru dia kira semua benda. Kan? Sepatutnya kita buat meniaga, kita kena kira. Kita kena kira hari ni meniaga, hari ni. Kalau boleh hari ni lah. Kalau tak cukup masa kan, chaos dengan apa-apa semua benda, kita boleh kira sebulan sekali kan. Okay, bulan ni berapa keuntungan kita, berapa sale kita, berapa profit margin kita kan. Lagi satu, bila pengurusan dokumen tak terurus dengan betul, duit keluar masuk pun kita tak tahu. Masuk ke, orang bayar tak invoice kita, customer bayar tak, kita dah bayar belum supplier. Ada pula yang terbayar 2 kali. Banyak sangat duit sampai terbayar 2 kali. Macam mana sebab pengurusan dokumennya tak betul. Ini risiko kepada masalah cukai. Sebab bila cukai, pengiraan cukai ni dia lain sikit. Dah siap buat penyata income statement tu. Untuk pengiraan cukai kita ada kena tambah balik benda-benda yang tak boleh ditolak kan. Dia lain sikit. So bila kita minta tax relief, okay, cik ada beli iPhone ke, ada beli laptop ke, boleh dapatkan receipt. Oh ada beli, tapi receipt tak ada. Macam mana nak tolak relief yang dibenarkan tu? Bila tak dapat tolak relief, tax relief yang kita ada, macam mana kita nak kurangkan bayar cukai? Mahal lah. Ni semua kerja lembaga. Dia salahkan lembaga sekarang. Ni semua salah lembaga. Punca dia lembaga lah ni. Tak bagi kita ni tidur lena. Kan? Tapi sebenarnya kalau orang tu tahu, dia jelas apa yang dia buat, banyak sebenarnya kita boleh kurangkan cukai dengan cara yang betul. Bukan main buat magic je. Ada yang datang, Assalamualaikum. Saya nak buat account ni. Nak bayar cukai. Tahun ni saya tak nak bayar cukai. Buat account je. Cukai buat kosong. Saya macam, saya bukan magician. Kira pun belum lagi. Kan? Dia dah biasa dah buat macam tu. Nanti tiba-tiba 2 tahun kemudian dia nak buat pembiayaan kan. Nanti datang lagi.
Tahun ni buatlah cukai tinggi sikit. Hasil tu buat terlebih-lebih. Biar cukai nampak tinggi sebab saya nak buat loan ni. Biasanya macam tu lah. Saya harap yang kat dalam ni tak ada yang macam tu lah. Semua yang baik-baik kan. Semuanya ikut jalan yang lurus. InsyaAllah. Okay, kita sambung ya. Ni contoh lah. Saya jarang tahu ambil gambar dokumen klien. Ni saya generate dari AI. Saya nak share pasal bil utility ni kan. TMB, SAJ, dan Hill kan. Bila kita tak simpan ataupun kita tak photostate, fotokopi dan simpan, thermal dia ni akan hilang nombor dia kan. Tapi luckily sekarang ni TMB, SAJ dah ada apps kan. Bagus tak dia orang ada apps? Saya suka sangat. Saya rasa bagus. Maju dah negara Malaysia ni. Sebab apa? Sebab kita boleh retrieve back dalam apps tu. Okay. Nak download statement Januari sampai Disember, masuk terus dalam folder. So semua nombor jelas, semua tarikh je nampak jelas kan. Tak ada lagi masalah. Cuma resit-resit kedai makan, resit-resit beli stationery, lagi apa? Office equipment, beli refreshment untuk staff. Benda-benda macam tu kita kena simpan. Tengok yang sebelah tu. Yang sebelah tu mesti kedai makan ni. Ada kopi lah, ada apa dah tertumpah semua kat resit tu. Macam mana? Nak record kalau resit ni dalam keadaan macam tu. Memang dikira tak valid lah resit ni. Amount pun dah tak nampak, apa pun tak ada. Kan? Tu kena kopi lah, sos lah. Kalau kedai makan ni memang boleh nampak lah macam mana dia punya keadaan resit tu. Okay. Saya nak share ni semua ni benda-benda yang selalu lah. Bila kita minta, boleh tak sediakan, bila kita dah buat accounting dia kan, nanti saya akan buat listing lah. PV number berapa, invoice number berapa yang saya perlukan lah untuk supporting document. Jawapan-jawapan yang saya dapat, receipt saya ada dalam kereta. Invoice saya tak tahu entah ke mana. Ataupun nanti saya cari earphone kit tapi sampai ke sudah begitu saja. Kan? Dokumen yang hilang apa kesannya pada kita? Dia tak memberi kesan pada saya. Saya cuma rekod apa yang ada saja. Memberi kesan pada pengiraan cukai untuk usahawan tersebut. Kan? Kita kalau boleh nak buat lepasan cukai tu, kita kalau boleh nak potong semaksimum yang boleh. Seboleh-bolehnya kita nak semua benda. Ada jaga mak ayah sakit, ada bil medical mak ayah, ada isteri baru bersalin, ada beli pam susu, ada macam-macam, semua benda kita tanya. Tapi kalau resitnya tak ada, kita tak boleh nak bantu kan. Sebab kalau kita main claim juga, kita letak juga relief tu kan. Anak 2, claim anak 3, ataupun tak ada resit beli pam susu, claim juga pam susu. Sampai satu masa LHDN datang buat audit. Lagi parah nanti bila dia buat pengiraan. Saya paling takut sekali bila dia buat anggaran cukai. Kita ni ada buat anggaran juga, kita draft, kita bagi kat usahawan kan sebelum kita submit borang cukai dia kan. Ni draft cik tengoklah dulu. Lebih kurang anggaran cukai yang perlu dibayar adalah 3,000 plus kan. Tapi anggaran cukai LSDN, dia kasih langsung terus yang paling tinggi. Saya nak share lah satu klien saya 2024. Okay, dia kena audit 2021, 22, 23. 3 tahun lah. 3 tahun dia kena audit. Dia datang muka macam dalam gambar ni lah. Muka dia kusut lah. Dia cakap, saya tak tahulah. Saya dapat surat anggaran cukai tertunggak 98,000 ke 97,000 macam tu. So, apa saya nak buat ni? Kenapa saya kena sampai 97,000? Saya pun
tak boleh nak jawab. Jadi saya cubalah soal bahagian LSDN kan, bahagian care line dia tu, saya tanyalah apa yang kita boleh bantu usahawan ni. Dia minta lah sediakan penyata, sediakan apa-apa yang boleh dicari lah. Agak-agak boleh cari tak 2021 punya dokumen. Kalau kita tak simpan. Boleh jumpa tak agak-agak resit 2021, 2022, 2023. Masa yang dia dapat surat tu 2024. Agak-agak kita jumpa balik tak bil-bil kita 3 tahun ke belakang. Kita sepatutnya usahawan kena simpan berapa tahun. Berapa tahun dokumen kita kena simpan. Siapa tahu? Berapa tahun kita kena simpan dokumen sebelum diaudit? 7 tahun ke belakang kita perlu simpan. Jadi tapi satu saya baguslah kat usahawan tu adalah dia banyak menggunakan bayaran dia tu guna credit card tau. Dia beli barang-barang bisnes tu dia pakai credit card dia. Jadi bila invoice tak ada, kita boleh trace menggunakan statement credit card dia lah. Kat credit card tu dia ada tulis lah kat situ kan, purchase, beli apa kan. So adalah kami dapat bantu sedikit, saya dan tim saya dapat bantu dia setelah kita orang buat, dan akhirnya daripada 97 ke 98 ribu tu dia kena bayar 3 ribu lebih. Okey tak? Kalau tak buat 7 tahun ke belakang Faziah. Kita kena simpan rekod transaksi bisnes dokumen kita semua 7 tahun ke belakang. Dia datang audit tu 3 tahun ke belakang je tu. Buat dia datang audit masa saya kerja kat Tea Garden, dia audit Tea Garden 5 years back. Saya lah orang yang bawa turun file-file dekat store Tea Garden tu. Berhabuk, berlabah-labah, bersarang semua ada. Tinggal tak makanan je. Tapi untuk company yang dah grow big, diorang memang bersedia lah. Diorang memang dah tahu dan bersedia untuk sebarang audit yang tiba-tiba akan diterjah. So kita yang kecil ni pun, ada kawan yang bahagian LSDN kan, unit apa dia? Tak ingat. Sorry. Dia dah cakap kita kerja lebih masa sekarang. Fokusnya adalah SME. Saya cakap lah, kenapa target SME? SME bukanlah sales juta-juta pun. SME baru nak 1 juta, 2 juta, 3 juta. Targetlah yang besar, jerung-jerung. Saya cakap sebab SME adalah yang paling banyak dekat Malaysia. Kalau kita buat carta usahawan mikro, kecil dan sederhana tu, yang paling banyak dekat Malaysia adalah SME. Kemudian barulah medium kan, medium dan MNC, GLC, public listed apa tu semua sikit je. Yang paling besar adalah SME. Jadi dia dah kerah tenaga diorang untuk target SME. Tak kira lah enterprise ke, partnership ke, semua dia sapu. Okay. Banyak pula sharing. Okay. Ini contoh. Kita boleh buat rekod pengurusan dokumen secara manual. Secara manual tu maksudnya macam mana? Secara manual tu yang macam gambar tadi. Gambar yang filing warna hijau, filing warna pink kan. Susun dalam folder. Masuk folder, susunlah bank statement Januari, Februari, Mac, April sampai Disember. Okay, tutup. Okay, buka pula folder invoice, sales invoice. Sales invoice pun macam tu. Daripada invoice nombor 1 sampailah nombor 100. Lepas tu kita buka lagi folder apa? Payroll, folder payment voucher, supplier invoice, folder cukai, folder-folder yang berkaitan dengan bisnes kita kan. Apa kelebihan guna secara manual ni? Kos dia rendah. Senang nak faham. Tengok je dah tahu dah. Oh ni file invoice. Oh ni file bank statement. Kekurangan dia adalah
kita perlukan ruang. Kena ada office, nak letak dalam rak, susun dalam rak, susun cantik-cantik. Lepas tu kalau nak susun 7 tahun tu, nak masukkan kat mana pula? Nak kena simpan kat mana pula 7 tahun ke belakang tu kan? So, dia perlukan ruang yang besar lah. Ruang yang banyak. Saya sangat-sangat mencadangkan usahawan untuk mengurus dokumen secara cloud. Mengurus dokumen secara cloud. Dah masuk era digital. Kita sekarang dah fasa era digital. Semua e-invoice, e-pelarian cukai, e-itu, e-TCC. Semua benda kat dalam cloud. Di awang-awangan. Jadi adalah sangat penting untuk kita urus dokumen kita dalam cloud. Mudah akses kan? Betul tak? Saya suggestkan untuk usahawan baru kan, yang baru nak mulalah, hari ni baru saya rasa saya nak simpan dokumen lah. Buka lah satu email address, nama company awak. Nama company apa? ABC Company Sdn Bhd. Ni contoh. Kan? Tak jelas dia punya gambar ni. Dia zoom tak? Saya cuba. Boleh lah. Okay, mula-mula sekali kita buka email. Pada email, Google Drive lah senang kan, betul tak? OneDrive pun okey, Dropbox pun okey. Yang mana-mana tuan-tuan dan puan-puan rasa selesa lah untuk guna. Tapi saya bagi contoh hari ni Google Drive. Kita dah create email nama company dah, ABC Company Sdn Bhd. Lepas tu kita dapat drive. Dalam drive tu kita buat apa? Masukkan folder utama, nama apa? Nama company kita, ABC Sdn Bhd. Kemudian kita buka subfolder tu, business document. Masukkan apa kat dalam business document tu? Masukkan SSM, sijil SSM, BIS certificate. Masukkan lagi apa, kalau Sdn Bhd tu kita masukkan form 9, form 24, form untuk company Sdn Bhd lah. Dia banyak sikit kalau Sdn Bhd. Kalau enterprise kita masukkan SSM, business info, dah cukup kan IC kita. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba lah kat mana-mana je ada orang cakap, try lah mohon bantuan apa baru-baru ni, KEMA, bantuan apa, KEMA PUJB. Dia nak ni je, dia tak minta bank ke apa semua, dia minta SSM dengan ni je. Masa-masa tu juga kita boleh share terus kan, sebab ada dalam telefon, buka SSM ada, IC ada, SSM business info pun ada. Okey dah, submit. Laju tak? Cepat tak kita buat kerja? Kalau tak, nak balik rumah dulu, nak pergi office kejap, nak ambil dalam file. Lambat dah. Orang sekarang semua nak cepat. Masa tu ada peluang, masa tu kita kena grab. Kalau kita balik, kita pergi lagi, kita dah nombor 100. Kalau kita kat jam-jam tu juga kita buat, kita berpotensi untuk dapatlah yang awal kan. Rezeki tu adalah dengan usaha kita juga, betul tak? Okay, kemudian kita boleh buka juga subfolder apa? Subfolder bank statement. Apa yang kita nak masukkan dalam bank statement punya ni? Bank statement lah kan? Bank statement setiap bulan. Januari, Februari sampai Disember. Kalau kita ada 2 bank statement, nak buat macam mana? Dua-dua perlu masukkan. Dua-dua perlu kita rekodkan. Satu lagi saya nak tekankan, especially enterprise lah. Enterprise. Bank statement dengan SSM mestilah register di bawah nama company. Kan? Saya ada SSM tapi payment masuk dekat personal. Macam mana tu? Macam mana kita nak menjalankan perniagaan tapi kita tak asingkan pun perniagaan tu masuk bank perniagaan, personal kita masuk bank personal. Tak apa, saya boleh je mana-mana.
sekarang ni masih boleh. Tapi in future, bila e-invoice nanti dah diselaraskan, tak kira lah kita SME ke, kita tak SME ke, dia kata e-invoice diwajibkan untuk semua kan. Tiba-tiba. Dah tak boleh lagi dah macam tu. Dah tak boleh dah guna account personal. Account bank mestilah sama dengan invoice yang kita keluarkan. Invoice kita keluarkan nama apa? ABC Companies yang berhad. Kat bawah tu, payment must be made to Maybank. ABC Company Sdn Berhad. Bukan Maybank Nur Ashikin binti Salim. Tak boleh. Dia kena sama dengan yang kat atas tu. Kat atas tu kita bill apa? ABC Company kan? So bawah tu pun mesti kena ABC Company. Barulah selari. Apa lagi? Kita kena buka invoice folder, payroll folder, payment voucher folder, folder-folder yang basic lah yang dalam semua business transaction. Okay. Saya nak bagi 5 tips mudah untuk kita bermula rekod kewangan, dokumen kewangan kita dengan lebih baik hari ni. Mula-mula sekali kita kena simpan semua isi. Yang scan yang dokumen penting. Scan ni saya nak tekankan kalau fixed asset lah. Contoh kita ada beli apa? Lori. Saya ni buat logistik. Saya beli lori. So lori adalah fixed asset untuk company logistik. So kita kena scan dokumen-dokumen pembelian lori tersebut. Kena simpan. Masuk. Simpan dalam folder fixed asset tadi. Buka folder lain fixed asset. Lepas tu kita susun ikut bulan. Ni backup ke cloud memang kita dah siap-siap dah masuk ke cloud dah. Semak setiap minggu. Minggu ni memang rajin lah. Kalau dapat semak setiap bulan pun dah cukup. Bagus kan? Ni antara checklist pengurusan dokumen. Tapi saya ada buat checklist yang lagi lengkap dekat hujung slide nanti saya share. Okay. Ni tadi saya dah sentuh sikit lah pasal e-invoice. Dunia sekarang semakin digital. Adakah anda bersedia? Sebagai usahawan kita memang kena bersedia. Sedia ke tak bersedia ke? Memang kita kena bersedia kan? Suka ke tak suka, kita nak negara kita maju, betul tak? Kita nak Malaysia menjadi negara maju. Jadi kita sebagai usahawan kena maju dulu. Sebab kita ni pemegang ekonomi negara. Jadi kita kena jadi usahawan yang maju. Usahawan yang ke depan. Jangan jadi usahawan yang saya tak tahu. Saya tak tahulah cukai. Saya tak tahulah ni. Saya tak tahulah e-invoice. Tak boleh. Kita kena ambil tahu. Okay, saya tak sentuh besar lah. E-invoice ni adalah satu tajuk yang saya rasa boleh buat satu slot lah untuk e-invoice saja. Tapi untuk hari ni saya nak supaya kita nampak lebih jelas kenapa pentingnya dokumentasi ni kita susun atur dengan baik. Sebab akan datang dunia digital dia makin akan membuatkan kita macam ni ke? Setiap bulan kena submit invoice ke? Selama ni aku buat account setahun sekali. Tiba-tiba sekarang dah kena ada kerja baru. Sebelum 6 atau 7 hari bulan berikutnya kita kena submit sel kita pada LHDN. Belum lagi pasal saya sentuh pasal apa? TCC. TCC siapa-siapa yang masuk tender, government tender mesti kena patuh TCC. Jadi kalau dokumentasi submission cukai kita tak buat, macam mana kita nak dapat statement patuh TCC tu? Jadi benda ni berkait dan semuanya merangkumi semua dalam satu benda. So yang penting sekarang ni kita susun dokumen dulu. Saya nak share satu video. Video ni bagus sangat. Sekejap. Video ni sharing daripada Dr. Say. Dr. Say, siapa kenal Dr. Say? Dia kena audit dengan LHDN. Sekejap saya buka. Dah nampak hilang pula.
Dia loading. Boleh nampak tak sharing ni? Ting tong. Sharing Dr. Say. Alamak. Mute pula. Dan tanya doktor, saya jawab. Dalam kepala saya fikir satu je, nak mudahkan urusan LHDN supaya ni, saya rasa nak demam balik lah. Sambung kisah semalam. Dia kena download ni. Baru dia clear. Dia tanya berapa Boleh saya dengar charge untuk picture post, saya jawab. Berapa saya charge untuk video post, saya jawab. Berapa bayaran saya dapat untuk show My Doctors dan Tanya Doktor? Saya jawab. Dalam kepala saya fikir satu je, nak mudahkan urusan LHDN supaya LHDN mudahkan urusan saya. Dan saya diinterrogate untuk pendapatan saya dari tahun 2016 hingga 2019. 2016 dan 2017 saya masih kerja kerajaan, jadi ada potongan cukai bulanan dari gaji bulanan saya. No hal dekat situ. Yang jadi masalah tahun 2018 dan 2019 bila saya go freelance. And semestinya saya tak ingat specifically berapa pendapatan saya 2018 dan 2019 tu, sebab kerja-kerja social media ni paymentnya masuk lambat. Lepas 2, 3 dan ada yang masuk lepas 6 bulan. Tapi LHDN bijak. Diorang tahu saya ada aset. Saya ada sebiji rumah, sebuah kereta dan sebiji motor. Dan dari 3 aset ni disimpulkan yang pendapatan saya adalah RM160,000 setahun. Dan saya perlu bayar cukai based on RM160,000 ni. Bersamaan RM25,000. So 2018 saya kena bayar RM25,000 dan 2019 saya kena bayar RM25,000. Jumlah RM50,000. Masa tu saya hampir pitam. Mana aku nak cari RM50,000 untuk selesaikan dalam masa sebulan? Sambung kisah semalam. Dia tanya berapa saya charge untuk picture post, saya jawab. Berapa saya charge untuk... Okey, dengar tak? Sharing daripada Dr. C tadi. Sharing Dr. C tu dia kena audit 3 tahun ke belakang. Kan? Dia 2016, 2017, 2018 So, masa 2016 dia bekerja lagi kan dengan government. So, tak jadi masalah. Yang mula punca sangkut bila dia freelance. Kita rasa freelance ni lah ada job adalah. Tak ada job nak buat macam mana kan? Tapi bila LHDN datang audit, dia tak kira awak freelance ke tak freelance. Dia dah kira siap-siap tau. Kalau ada masa tengok sharing dia ada part 1, part 2, part 3 kan. Dia siap ambil gambar ni. Gambar motor dia. Gambar motor Dr. C beli ni. Ni motor awak kan. Dia dah tahu siap-siap dah harga motor tu, bayaran monthly berapa. Maksudnya bila kita dapat surat daripada LHDN ni, surat audit ke apa, kita ni dia dah gali habis-habis dah. Dia dah gali sampai ke lubang cacing dah. Dia dah tahu dah kita ni atas sampai bawah. So kita pergi macam menyerah diri je lah. Menyerah diri, bawa lah apa-apa yang kita boleh bawa. Dan kita tak boleh cakap mulut saja. Business saya drop. COVID saya tak berniaga. Kita tak boleh bawa mulut untuk cakap. Sebab mulut tak boleh membuktikan apa-apa. Kita kena bawa income statement kita, kita kena bawa penyata bank kita kena tunjuk apa yang berlaku lah. So itulah yang berlaku pada Dr. C. So saya suka bila orang sharing pasal benda-benda macam ni sebab they create awareness untuk usahawan-usahawan lain, untuk freelancer-freelancer yang lain kan. Yang tak tahu jadi tahu. So ada sedikit rumusan. Ni saya bagi checklist. Biasanya siapa klien-klien yang nak buat account dengan saya bagi checklist ni. Apa checklist nak buat record account dan cukai yang kita perlukan kan.
Kena ada record data dokumen apa 1 sampai 6. So kalau dah siap, nanti baru saya datang buat collection. Barulah kita boleh mulakan tugas kita. Cuba tengok gambar yang kat sebelah ni. Kanan dengan kiri. Pakcik ni. Bila receipt terterapur, tengok muka dia macam mana. Bila dia dah susun semuanya teratur, tersusun, muka dia lebih tenang. So kita nak jadi usahawan yang bukan bangga dengan sale saya bisnes yang berjaya bukan sekadar banyak jualan, tetapi mempunyai rekod yang teratur. Sebab mempunyai rekod yang teratur ni, kita kaya dengan ketenangan. Siapa nak audit lah. Siapa nak marah lembaga, marahlah. Aku dah buat kerja aku. Macam tu. Jadi pengurusan dokumen yang baik adalah asas kepada bisnes yang sihat. Jadi semoga kita semua menjadi usahawan yang merekod, menyusun dan menyimpan dokumen dengan betul. So tak ada masalah. Nak record, nak audit 7 tahun ke belakang pun tak apa. Kita ada. Kita dah bersedia dah. Kan? Tak takut lagi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Ada nak tanya apa-apa ke? Kalau nak tanya, saya buka sesi untuk tanya. InsyaAllah yang mana yang boleh jawab, kita jawab dan kita share dengan kawan-kawan yang lain juga. Okay? Terima kasih Puan Ashikin. Adakah kawan-kawan yang nak bertanya pada Puan Ashikin? Itulah, pada saya memang sebuah perniagaan tu yang akan berjaya adalah daripada dokumentasi dia. Kalau dokumentasi dia cantik, teratur, mesti confirm dia perniagaan dia memang berjaya lah. Sebab kat situ je lah tanda-tanda dia tenang. Ya, kalau macam Puan Ashikin cakap, perniagaan yang berjaya adalah bila kita rasa tenang. Tak ada nak banyak fikir lah. Basic kat mana, nak cari apa dokumen kan. Betul-betul. Okay. Ada yang nak tanya ke? Saya buka sesi Q&A. Ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya pasal sistem, accounting system ke? Apa yang saya kena beli ke? Apa yang saya perlu ada ke? Saya nak masukkan semua kan, tapi dia jadi macam padat dan saya rasa tak habis ni sampai pukul 10. Jadi saya kecilkan. Ini pun dah terlebih dah ni. Saya rasa macam next session boleh kot. Macam e-invoice kita boleh buat satu hari macam gitu. Dia memang tak boleh dalam 1 jam nak semua. Saya dah potong-potong semua benda dah. Betul, faham. Macam tak ada je. Okay, harap-harap semuanya jelas dan boleh praktiskan untuk perniagaan masing-masing. Assalamualaikum. Cik Alim nak tanya. Okay. Saya kalau nak dapatkan nombor telefon Puan Ashikin macam mana, sebab mungkin nak gunakan perkhidmatan untuk akaun lepas ni. Boleh, insyaAllah. Saya ada je dalam grup PEMJ tu. Nanti saya share pasal rujukan checklist tu kan. Nanti tuan boleh PM Kalau nak tanya apa-apa boleh kan? Boleh je. Boleh. Okey, terima kasih.